Assalamualaikum, hari ke-14. Wah, tak sangka pejam celik apa benda. Dah masuk 2 minggu. Rasanya macam baru je start beberapa hari lepas. Semalam memang totally shutdown dah badan. Sakit sangat. Tapi memang betul-betul shock up pada Panadol S10. Memang debong sangat. Kalau korang ada sakit sendi ke apa, ambil lah S10. S10 ni cumanya problem, dia susah nak dapat. Kalau korang pergi kedai, sangat-sangat susah nak dapat. Kalau pergi pun kena 4-5 kedai baru akan jumpa. Sebab S10, Extra 2 ni paling susah nak jumpa. Soalnya kat dalam rumah ni ada stok banyak tau. Tapi tak tahu kenapa kemarin habis. Jadi cari lepas subuh tu memang sangat susah. Selalunya beli kat OPE je. Sekarang pukul 5.35. Macam biasa Daud, kalau korang sejenis nak bau misteri, orang tertanya, siapa lelaki gerangan ni? Dah lah handsome, kacak, bau pun unik. Pakai yang ini, okay? Sebab dia punya bau oud campur dengan leather tu ibarat macam korang pergi rumah agam yang sangat-sangat besar, rumah orang kaya, rumah millionaire, tapi ditinggalkan bertahun-tahun. So rumah dia tu macam ada kayu jati, kayu yang mahal, dibiarkan bertahun-tahun, puluh tahun. Dia akan dapat satu bau kayu tu. Bau tu ada bau kayu yang dah lama tapi sedap, digabungkan dengan bau leather dan oud. Sedap ni, dia unik. Tapi kalau korang nak lagi best, korang combinekan dengan ombre. So dia macam bergabung double layer, dia jadi macam tu. Tapi kalau korang macam nak vibe refreshing, campur sikit double layer dengan citrus ke perfume macam tu. So dia nice teruk. Minum, bismillah. Kenapa suka minum sup protein daripada On The Go ni? Sebab dia punya protein dia tinggi, dalam 30 gram. Kalau whey dalam 24 gram macam tu, tapi dia 40 gram scoop. So normal lah kot kalau macam whey 30 gram scoop. Hari ni tak ada telur, so terus makan suplemen. Kalau tanya semalam, pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, malam tidur ke 10, lepas tu bangun tadi ke 5. Manjang tidur, lepas tu badan keluar peluh banyak sangat, lepas tu berefek-efek. Memang the best gila. Pagi ni pun rasa segar sangat, rasa macam terlebih tidur lah sebenarnya. Tak ambil extra shot tu, tapi suara macam kering siap. Jom ke masjid. Sekarang pukul 8.50, dah dekat pukul 9. Jam duha. Alhamdulillah, berjaya untuk hari ni. Kita jumpa besok, okey? Bye Nana. Cakap bye. Bye. Musuh cakap bye kau gigit tangan aku.